Asyirah channel ni bos, mantap kali. Okay. Aku tak seindah lakaran yang kau mahu. Konten kita pada kali lah, kita nak buat konten. Kita nak buat konten jawab Q&A daripada korang semua yang tanya gitu. Dia nak buat video ni malam ni, baru dia nak buat video. Okay, dan sekarang kita nak jawab semua soalan-soalan daripada korang, daripada IG Asyirah yang korang komen. Okay, yang terpumas. Jom kita tengok apa yang korang komen yang Asyirah terjawab. Let's go. Sekarang ni kita pergi ke komen yang pertama dulu. Pertanyaan daripada korang dulu, iaitu Asyirah tak telefon, saya baca dulu soalan ni lah. Okay, komen dia ni dekat tepi ni. Komen dia ditanya apa nama IG Asyirah. Malah kalau saya salah soalan dia tanya tu. Okay, dia tanya Asyirah apa nama IG Asyirah. IG Asyirah lah Asyirah Channel. Kalau tulis Asyirah titik Channel, ASYRAAF Channel. Okay, Asyirah Channel. Kalau pergi follow IG Asyirah. Okay, ni adalah IG Asyirah. Kau pergi follow dulu. Yang mana belum follow, yang tanya pun kau pergilah follow. Okay, Asyirah dah bagi tahu dah tu IG Asyirah. Kalau korang nak follow Asyirah pakai pergi jalan-jalan lepas Asyirah update dalam itu juga. Asyirah pergi jalan-jalan mana. Okay, sekarang jom kita pergi ke komen yang seterusnya daripada korang. Let's go. Jadi kita pergi ke komen yang kedua pula. Dia tu dia tanya kenapa Asyirah dia tanya Asyirah kenapa Asyirah tak buat video react adalah ni. Kalau kau tanya apa dah Asyirah tak buat video react adalah ni, sebabnya view, kalau Asyirah buat video react, view YouTube Asyirah tak naik. Sebab korang tak tengok YouTube Asyirah jadi tak naik lah. Tu dah sebabnya apa Asyirah tak buat video YouTube reaction. Sebab react apa ni, sebab video react ni kita memerlukan dua telefon juga, tapi dalam masa yang sama Asyirah editing tu lambat juga. Lepas tu view pun tak tinggi. Sebab view tak tinggi Asyirah tak buat lah. Sebenarnya kalau view tinggi Asyirah cuba je buat. Tapi kalau betul korang nak tengok, kau boleh komen je banyak-banyak dekat ruangan komen tu. Korang nak video video react, nanti Asyirah cuba buat video react. Okay, sebenarnya sebab yang pertama sebab view tak tinggi, sebab kedua editing tu kena payah. Tapi kalau view tinggi, editing tu Asyirah cubalah segala upaya untuk edit untuk korang. Okay, and Asyirah jawab tu daripada soalan daripada korang tanya tu. And sekarang ni jom kita pergi yang seterusnya. Let's go. Okay, yang seterusnya pula komen daripada daripada siapa Asyirah tak baca lah, cuma yang Asyirah letak komen yang tanya Asyirah tu. Okay, dia tanya Asyirah kenapa Asyirah tak buat video dengan ID beli mainan kau apa. Asyirah dah buat video dengan ID, beli dah mainan, bukan tak buat lagi video, beli dah mainan, cuma tak buat je lagi. Nanti Asyirah buat, nanti Asyirah post untuk korang. Okay, mainan tu Asyirah dah beli dah. Kau cuba teka Asyirah beli apa. Asyirah beli macam burung gitu. Nanti kau tunggu je konten yang akan datang nanti. Asyirah pun lama dah tak buat video dengan ID. Jadinya mesti dah korang bertanya, okay, apa tak buat. Bukan tak buat, sebenarnya biasalah kita sibuk jalan situ sini je. Tak ada lah nak buat. Tapi Asyirah beli dah mainan, nanti ada masa free Asyirah buat dengan ID. Okay, kau dah stay tune je lah. Yang nak tengok Asyirah dengan ID comeback nanti kau cuba komen. Okay, kita cuba. Asyirah dah beli dah mainan, cuma tak buat je lagi. Gitulah kalau buat dengan ID ni payah sikit, cari suasana comel sikit, tempat comel sikit, mengambil masa sikit lah. Okay, dan kita pergi ke komen yang seterusnya daripada korang. Okay, komen ni Asyirah dapat daripada YouTube Asyirah baru just konten Gipata. Okay, Asyirah post lagi Gipata tu, lepas tu dia komen yang seterusnya. Kita dah komen apa yang dia komen. Okay, jom let's go. Seterusnya ni dia komen daripada YouTube Asyirah. Ni komen dia. Komen dia ni dia nak suruh Asyirah buat video betul macam review kereta, pasal cerita berapa dari kereta Asyirah. Tapi Asyirah cuba untuk buat. Terima kasih kerana sudi komen dan sudi bagi idea konten. Terima kasih sangat kerana minta konten tu. Asyirah cuba, sebab Asyirah cuba selagi baik untuk buat konten tu. Nanti Asyirah ambil masa untuk cuba buat. Dan terima kasih sangat sudi support Asyirah, dia sudah komen di YouTube Asyirah. Asyirah cuba buat yang terbaik yang korang nak tu. Yang dia tu nak lah, yang korang nak, yang awak nak. Saya cuba buat yang terbaik. Review kereta Asyirah. Asyirah ada 2 butir kereta. Kau nak kereta mana dulu? Kita buat kereta Papa Asyirah dulu lah. Baru nanti kita buat kereta lain. Kalau korang nak, kalau kena stay tune nanti part tu. Okay, gitulah. Asyirah buat dulu nanti. Komen yang korang nak, komen yang dia, yang awak nak ni. Kalau awak konten ni, komen yang awak nak tu saya cuba buat nanti. Korang stay tune esok. Asyirah buat kalau Asyirah dia lah. Okay,
Tapi terima kasih kerana sudi support Ashraf, sudi komen dan sudi bagi idea konten pada Ashraf. Okay, minta maaf kalau rambut tak jadi ni. Sebab kita kena buat konten dulu sebab last minute gitu. Ashraf minta maaf. Dan jom kita pergi. Kalau minta maaf kalau suasana tak ramai sangat. Cuma Ashraf terpaksa kena buat video ni sebab Ashraf buat Q&A tu bagi korang dah komen, kita kena jawab lah soalan daripada korang. Okay, sekarang ni jom kita pergi ke komen yang seterusnya. Let's go. Okay, sekarang kita pergi ke komen yang seterusnya ni pula. Itu dia tanya komen ni. Dia tanya kenapa video Ashraf 5 hari tu. Dia Ashraf ingat soalan dia tanya ni. Dia tanya kenapa video 5 tu kena padas. Habis apa kena copyright tu apa? Sebab kena copyright tu bagi Ashraf nak explain pada korang, Ashraf tersalah guna lagu tu terlampau panjang. Sebab Ashraf guna lagu orang terlampau panjang dalam video YouTube Ashraf, dia akan jadi copyright. Sebab salah bagi Ashraf, salah Ashraf sendiri lah sebab Ashraf terlampau guna lagu gayo. Lepas tu Ashraf masuk dalam tu terlampau panjang lagu dia tu. Original lagu tu terlampau panjang sebab itulah copyright video tu untuk di-export. Dia akan jadi tak boleh nak apalah yang boleh post, cumanya tak boleh ramai sangat orang tengok. Kita ramai yang macam tak boleh nak expose video tu untuk orang tengok. Beda jadi macam Ashraf sorry yang boleh tengok apa Ashraf yang terpaksa padas. And memanglah aku tanya apa kena padas sebab copyright, sebab Ashraf terlampau guna lagu. Ashraf minta maaf. Habis Ashraf dah buat video explain tu daripada konten yang lepas. Dia dah buat video explain apa video kena padas. Tapi Ashraf explain lagi sekali sebabnya video tu terlampau panjang. Ashraf guna lagu yang terkenalah copyright. Ashraf terpaksa lah padas sebab tak nak expose untuk korang tengok juga video tu. Video gaya tu Ashraf tengok 2000 apa 2003, 2002 macam tu lah. Dapat ingat dah. Bukan video gaya saja, video gaya sampai rumah macam-macam lah. Sebabnya copyright terlampau guna lagu gaya salah satu. Sebab sekarang guna lagu gaya jadi habis boom, habis video Ashraf terlampau pun. Ashraf minta maaf lah, itu kesilapan bagi Ashraf lah sebabnya tak go tu dulu, tak check dulu. Tapi tak apalah, kita kewak memori baru dan cipta memori baru untuk fans Ashraf yang tengok. Okay, Ashraf minta maaf dah bagi Ashraf video tu sebabnya copyright. Okay, lah Ashraf dah jawab dah soalan daripada korang tanya tu apa video jadi copyright dan tempat apa kena padas. Yang kita pergi ke komen yang seterusnya. Let's go. Jadi kita pergi yang kedua terakhir dah ni. Dia tanya Ashraf kenapa Ashraf suka post video YouTube. Dia tanya Ashraf apa ni nak jawab kan ni. Dia tanya Ashraf apa Ashraf suka buat video YouTube. Buat video YouTube ni sebab Ashraf suka, Ashraf buat lah. Dalam masa yang sama kita dapat simpan memori dalam tu dan kenangan dalam YouTube. Lepas tu ada yang sama korang pun boleh tengok YouTube Ashraf. Sebab tu lah Ashraf suka buat video YouTube dan simpan memori dalam tu dan kenangan dalam itu. Okay, dan korang pun boleh lah tengok sekali memori. Okay, and jom kita pergi ke yang komen yang terakhir. Let's go. Kemarin Ashraf terlupa nak buat intro ngelah kemarin. Kemarin kabur tak jadi ni. Sebab Ashraf kena tak editor dan video Ashraf ni. Ashraf terlupa. Lepas tu kau bagi Ashraf nak bagi tahu sikit yang soalan yang terakhir ngelah sekali tu. Video tu bermasalah. Kita dengar sikit jadi problem sikit masalah di video ngelah tu. Ashraf dengan sekali tak dapat nak masuk je lah. Video yang terakhir ngelah tu tak dapat nak masuk dalam video Ashraf. Okay, Ashraf minta maaf sebab video ngelah itu ada masalah. And sampai sajalah konten kita pada kali ini. Kalau kau suka konten macam tu Ashraf nak jawab soalan daripada korang semua tu. And kalau kau suka konten kali ini Ashraf akan cuba buat lagi. Kalau kau suka jangan lupa button like, share, komen dan subscribe. Okay, and kalau kau nak tanya apa-apa je soalan dekat di YouTube Ashraf, kalau kau tanya apa-apa kalau kau nak ada idea nak Ashraf buat konten apa-apa, kalau kau komen dekat bawah dan Ashraf akan baca komen korang yang Ashraf akan cuba buat. Okay, konten yang kereta tu review kereta yang tu Ashraf akan cuba buat untuk hari ni juga. Okay, yang kita jumpa di next konten Ashraf channel ni bos. Mantap kali sebetulnya macam yang mana belum subscribe, kau pergi subscribe dulu. And kita jumpa di next konten Ashraf channel ni bos. Mantap kali. Bye semua.